Oh. Alhamdulillah geng, 2 ekor. Double strike geng. Oh 2 ekor, tadi off camera pula, gagal. Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Kembali lagi dalam channel aku Arya Angler. Okey geng, trip kali ni aku nak mancing udang, naik fiber dengan tekong kita Abang Ai Miau. Abang Ai Miau Segamat. Okey. Ni sungai ya. Cuaca hari ni sana terang Sana terang. Kat sini mendung. Hujan ni kenyai-kenyai sikit hujan. Hasil malam ni tak pasti, kita tengok dulu. Ada rezeki, ada. Itu rezeki datang daripada Allah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, nak buat macam mana, tak ada rezeki Abang Ai Miau. Kecil lah. Abang Ai Miau tengah busy sikit. Lagi kita temu ramah dengan dia lah. Dia tengah set up lah. Okay, kita nak set up ni. Okay, jom. Jom. Ini spot pertama. Selepas mengharungi hutan yang tebal, jalan yang sukar, melintasi dahan-dahan dan pokok-pokok. Ini spot yang pertama. Kita try dulu kat sini. Ada rezeki? Ada lah. Umpan rasmi lah saya nak pakai. Strike yang pertama. Alhamdulillah, strike pertama. Ada barang. Alhamdulillah. Ada barang ai. Aduh, tak sia-sia Abang Ai Miau. Aduh. Strike yang pertama, geng. Bekas yang lupa tertinggal lah. Bekas TK juga. Alhamdulillah, strike yang pertama ni semuanya. Okay. Alah. Strike yang pertama, geng. Padu tak? Kuasa-kuasa kan. Macam korang kan? Abang Ai Miau. Guys, dapat guys. Tak nampak Abang Ai Miau. Dia kacak daripada kita kan. Kita tunggu udang makan. Tapi tu lah geng, lupa lah. Dah lah main sampai malam kan. Kalau ada bawa dapur ke Maggi kan, sedap tu. Hijau. Tak. Tu belakang tu. Hitam.
Lepas geng. Lepas. Dah makan eh? Dah makan lah. Oh. Alhamdulillah. Masak. Alhamdulillah geng, 2 ekor. Double strike geng. Oh, 2 ekor. Tadi off camera pula. Gagal. Ya. Nak gerak nanti lut. Aku pula. Oh, nak gerak. Gerak. Bungkus lah. Apa geng? Ada lagi geng depan. Off camera pula. Habis je semua. Mesti stay dulu. Stay dulu. Ni kali ketiga ni. Ni kali ketiga ke belakang ni. Sebab kalau rumput baru dah tu. Boleh pakai apa nama ni? Kupik. Dia pakai tu. Pakai cacing ni, umpan resmi. Okey. Oh, alhamdulillah. Oh, Kawan belakang. oh. Alhamdulillah. Waktu maghrib. Alhamdulillah. Gambar-gambar ada naik. Padu ni. Alhamdulillah lagi sekali. Alamak comelnya. Comel guys, comel. Aduh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi sekali. Oh, tak. Nasib baik. Bro. Hello. Tengok game macam mana. Alhamdulillah. Aku baru dah hari upah dia dah. Ya, tak nampak. Ya. Kena abaikan biar dia menegakkan sekali. Alhamdulillah. Boleh gasak dah. Berhenti. Banyak boleh. Alhamdulillah. Saya sama ni. Nampak geng, alhamdulillah geng. Ha? Wih. Di sebalik pohon. Alhamdulillah. Allah. Ada lagi geng. Tak cik. Banyak semua dapat. Jumpa. Sampai. Cuma sebelah yang makan. Janji naik. Ini harus buat ni tempat aku ni. Baru buat.
Alhamdulillah. Ada geng ada. Makan senyap geng. Ada rupanya. Makan senyap geng. Subhanallah. Gasak dia hari ni pilih pemandu dia ya geng. Aku tu potensi. Oh, ni dia. Lepas tu aku bagi kau lebih sikit gitu. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. depan boleh juluk gitu. Depan tu boleh juluk gitu. Boleh juluk apa? Boleh lagi geng. Nongkong slow. Kayu. Nyongkong ni. Ini kayu ni. Kepet dia naik. Mantap ring gila. Ada. Ada yang bawah ni. Bawah rupanya. Dia memang champion tu lagi ni baik. Aku yang betul-betul jadi pemandu dia je hari ni. Jangan macam tu. Tak apalah. Sebab kau potensi aku bagi kau main dulu. Lepas tu dia jeluk kat dia 6, aku 5. Aku bagi kat dia 1. Dia 6, aku 4. Nampak dia potensi tu. Mati. Awak memang padu lah hari ni hari. Tak sia-sia. Kita tunggu lagi. Kita tunggu fiber ni berbaloi lah kan. Baloi ya. Tu warna awal-awal lah. Dah. Tunggu dia. Aduh sakit mata lah. Oh baik. Ya, naik juga. Lampu Oh. Lampu pula kita punya lampu shooting geng. Oh dia naik. Lampu syuting. Lampu ni kau tak ada shooting. Budak ni tadi kan kabut apa dah. Dia cebol kan yang lampu. Gasak. Oh jongkong. Jongkong naik. Pelan-pelan je. Janji kayu. Oh, ada sepit. Oi. Belum jongkong. Oi. Alhamdulillah, geng. Wah, nampak? Allah. Sekejap, aku ambil gambar sikit. Ya. Nampak? Mana? Makan sikit. Alhamdulillah. Oh, gasak geng, gasak. Wah, padu. Lepas dia. Memang aku bawa dia ni untuk melancong je hari ni. Aku jadi pemandu pelancong. Padu geng, padu. Teruskan. Alhamdulillah. Betul-betul pemandu pelancong aku ni tu. Betul lah. Makan senyap kan? Tapi dia ketuk tadi kan? Dia nyut gitu. Masak bang. Nak angkat sikit. Keluh haji. Macam banyak ikan tak? Mana? Dia mekor ke nak mekor je. Alhamdulillah. Pot ketujuh. Alhamdulillah. Terlepas lagi. Alhamdulillah. Ada geng. Belakang. Alhamdulillah rezeki.
Alhamdulillah. Yang kedua. Jongkong. Ambil balik. Tekatannya apa? Tak asik ni. Udang telur. Udang telur yang keempat. Orang lagi. Okey, dah lekat. Lekat. Kayu. Oh kan? Ulung. Yang kelima, geng. Yang kelima. Oh kan? Okay, lepas ni macam tu lah tengok. Aku buang. Oh, dia memang letak. Oh, memang letak dia tu. Okey, geng. Ni dah pagi. Semalam tak dapat rakam. Sebab apa? Terlampau sibuk, bateri habis. Semua barang keperluan semua out. Ini pun dah tinggal berapa peratus je ni. Tak apa, kita sambung pagi ni. Semalam ada saiz tapi tak dapat nak tunjuk Tak dapat nak rakam. Tak apa. Kita test sekejap ni.